Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Farid bin Adnan, nombor matrik 801029 0864510001, dan sekarang saya mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Psikologi, dan pada hari ini saya ingin membuat pembentangan bagi subjek Psikologi Remaja ABPD 1303. Perkongsian saya pada hari ini adalah berkenaan dengan satu pengalaman emosi yang paling memberi kesan dalam kehidupan saya semasa remaja lah, iaitu kehilangan bapa yang disayangi. Dan pengalaman ini telah memberi impak yang mendalam terhadap kesejahteraan emosi, pencapaian akademik serta hubungan sosial saya. Dan melalui perkongsian ini saya akan menguraikan pengalaman tersebut dan menganalisisnya berdasarkan kepada perspektif psikologi perkembangan remaja. Dan juga saya pengalaman ini juga banyak membentuk diri saya menjadi individu yang lebih matang dan berdaya tahan. Pembentangan ini mempunyai 4 objektif utama. Yang pertama, saya menerangkan tentang pengalaman kehilangan bapa semasa remaja. Dan yang kedua, menjelaskan bagaimana saya bertindak balas secara emosi terhadap peristiwa yang berlaku lah. Dan yang ketiga, saya akan menguraikan kesan pengalaman tersebut dalam konteks tingkah laku, akademik dan hubungan sosial saya. Dan akhir sekali saya akan mengaitkan pengalaman ini dengan teori psikologi perkembangan remaja bagi menunjukkan bagaimana konsep yang dipelajari dapat menjelaskan pengalaman sebenar yang dialami oleh seorang remaja. Dalam perkongsian pengalaman saya telah kehilangan bapa yang saya sayangi semasa remaja, iaitu pada usia 16 tahun lah. Dan bapa saya merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam kehidupan saya lah, kerana beliau sentiasa memberi sokongan, emosi, motivasi dan nasihat ketika saya menghadapi cabaran. Kehilangan ini berlaku ketika saya masih berada di alam persekolahan, dan pada ketika itu saya sedang melalui fasa perkembangan remaja yang saya rasa penuh dengan cabaran dari segi emosi, sosial dan kognitif. Dan kehilangan bapa saya pada tempoh tersebut telah mengubah kehidupan saya secara drastik, kerana saya kehilangan individu yang selama ini menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi dan rujukan utama saya lah. Daripada perspektif psikologi perkembangan, pengalaman ini menjadi cabaran besar lah, kerana ia berlaku ketika saya sedang membentuk identiti diri dan menyesuaikan diri dengan pelbagai tuntutan kehidupan remaja. Selepas kehilangan bapa, saya mengalami pelbagai emosi yang sangat kuat lah, seperti perasaan kesedihan, kejutan, kesunyian dan kekecewaan. Saya berasa seolah-olah kehilangan itu sebahagian daripada diri saya, kerana individu yang sentiasa berada di sisi saya telah tiada. Selain itu, saya sering berasa sunyi dan kehilangan tempat untuk berkongsi masalah. Saya juga mengalami penurunan motivasi dalam menjalani kehidupan seharian, kerana sukar menerima kenyataan bahawa bapa saya telah pergi selama-lamanya. Daripada sudut psikologi perkembangan remaja, emosi yang dialami pada peringkat ini lazimnya lebih intensif, kerana remaja mempunyai keupayaan kognitif untuk memahami makna kehilangan dengan lebih mendalam. Oleh itu, kehilangan bapa bukan sahaja menimbulkan kesedihan, malah mempengaruhi kestabilan emosi dan kesejahteraan psikologi saya secara keseluruhannya. Pengalaman kehidupan bapa turut memberi kesan yang ketara terhadap prestasi akademik saya lah, dan saya menghadapi kesukaran untuk memberi tumpuan semasa proses pembelajaran, kerana fikiran saya sering dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan terhadap arwah bapa. Motivasi untuk belajar pula semakin berkurangan, kerana individu yang sering memberi galakan kepada saya telah tiada. Saya mula kehilangan minat terhadap pembelajaran dan kurang memberi perhatian kepada pencapaian akademik saya. Selain itu, pengalaman ini turut mengubah tingkah laku saya daripada kehidupan seharian,
Saya lebih menjadi pendiam, lebih menyendiri dan kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial yang sebelum ni saya sertai. Dan perubahan ini berlaku kerana saya masih berusaha menyesuaikan diri dengan kehilangan yang besar dalam hidup saya. Daripada sudut psikologi, keadaan ini menunjukkan bahawa emosi dan pembelajaran mempunyai hubungan yang sangat rapat. Apabila seorang mengalami tekanan emosi yang tinggi, keupayaan untuk menumpukan perhatiannya dan mengingati maklumat serta mengekalkan motivasi akan terjejas. Oleh itu, kemerosotan akademik yang saya alami bukan sekadar masalah pembelajaran, tetapi merupakan kesan langsung daripada tekanan emosi yang saya hadapi ketika itu. Pada peringkat awalnya, saya cuba berkongsi kesedihan dan masalah yang saya hadapi dengan rakan-rakan. Saya mengharapkan mereka dapat jadi sumber sokongan emosi saya ketika saya berhadapan dengan kehilangan yang sangat besar dalam kehidupan saya. Walau bagaimanapun, selepas beberapa ketika saya merasakan sebahagian daripada mereka mula menjauhkan diri. Saya beranggapan bahawa mereka mungkin tidak memahami keadaan yang saya alami dan tidak tahu bagaimana untuk membantu saya. Keadaan ini menyebabkan saya berasa sangat makin terasing dan kurang difahami. Saya mula menyimpan perasaan sendiri dan menjadi lebih pendiam berbanding sebelumnya. Daripada perspektif perkembangan remaja, rakan sebaya memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan sosial dan emosi. Dan apabila sokongan tersebut berkurangan, remaja boleh mengalami kesunyian dan tekanan emosi yang lebih tinggi. Dan pengalaman ini membuktikan bahawa hubungan sosial yang positif sangat penting dalam membantu remaja menyesuaikan diri dengan cabaran kehidupan. Menurut Erikson, remaja berada pada peringkat perkembangan psikososial yang dikenali sebagai identiti berbanding kekeliruan peranan. Pada peringkat ini, individu berusaha memahami siapa dirinya dan menentukan hala tuju kehidupannya. Dan kehilangan bapa menyebabkan saya kehilangan salah satu sumber bimbingan utama yang banyak mempengaruhi pembentukan identiti diri saya. Saya mengalami ketidakpastian tentang masa depan dan berasa kurang yakin terhadap kemampuan diri untuk menghadapi cabaran kehidupan. Walau bagaimanapun, pengalaman tersebut akhirnya mendorong saya untuk menjadi lebih berdikari dan belajar membuat keputusan sendiri. Saya mula memahami bahawa saya perlu meneruskan kehidupan walaupun berhadapan dengan kehilangan yang menyakitkan. Situasi ini menunjukkan bahawa pengalaman sukar yang dialami semasa remaja boleh mempengaruhi proses pembentukan identiti dan kematangan diri seseorang individu. Dalam teori ekologi, Bronfenbrenner menjelaskan bahawa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh sekitar sosial di sekelilingnya. Dalam pengalaman yang telah saya lalui, kehilangan bapa telah mengubah dinamika keluarga, hubungan dengan rakan-rakan dan turut mempengaruhi prestasi saya di sekolah. Dan pengalaman ini menunjukkan bahawa perkembangan remaja dipengaruhi oleh pelbagai sistem yang saling berkait dan memainkan peranan penting dalam kesejahteraan emosi seorang individu. Walaupun pengalaman kehilangan tersebut sangat menyakitkan, saya akhirnya belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlaku. Sokongan daripada ahli keluarga yang banyak membantu saya mengurangkan tekanan emosi dan menerima realiti kehidupan secara beransur-ansur. Selain itu, pegangan agama memberi kekuatan kepada saya untuk melihat kehilangan tersebut dari sudut yang lebih positif. Saya mula belajar bahawa setiap cabaran mempunyai hikmah dan setiap individu perlu meneruskan kehidupan walaupun mereka berhadapan dengan kesedihan. Melalui pengalaman ini, saya membangunkan daya tahan diri, iaitu keupayaan untuk bangkit semula selepas mengalami kesukaran. Saya juga menjadi lebih matang, lebih berdikari dan lebih menghargai hubungan kekeluargaan. Sebagai kesimpulan, kehilangan bapa semasa remaja merupakan pengalaman emosi yang paling mencabar dalam kehidupan saya. Pengalaman tersebut memberi kesan yang ketara terhadap kestabilan emosi, pencapaian akademik dan hubungan sosial. Dan melalui teori Erikson, saya memahami bahawa pengalaman tersebut mempengaruhi proses pembentukan identiti diri saya. Dan melalui teori Bronfenbrenner, saya menyedari bahawa perubahan dalam keluarga dan hubungan rakan sebaya
memainkan peranan penting dalam perkembangan remaja. Walau bagaimanapun, pengalaman ini juga mengajar saya bahawa cabaran hidup bukan semata-mata halangan, tetapi boleh menjadi proses pembelajaran yang membentuk kematangan diri. Daripada perspektif psikologi perkembangan, saya menyedari bahawa kehilangan yang saya alami bukan sahaja menguji ketahanan emosi saya, malah ia membantu saya membina daya tahan, meningkatkan kematangan psikologi dan membentuk identiti diri yang lebih kukuh. Sekian dulu pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih di atas kesetujuan dan perhatian yang diberikan sepanjang pembentangan saya pada hari ini. Dan saya berharap perkongsian ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat dan pemahaman untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.